Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita nak tengok topik seterusnya. How global trade tensions impact US stock untuk tahun ini 2025. Okey, kita ada buat satu study hasil daripada apa yang kita nak explain kejap lagi. Okey, study dia adalah WTO ni. WTO punya report ni dia ada mention pasal AI untuk tahun 2040 yang akan naik 34 hingga 37%. Sekarang ni 2025, so impact dia sangat-sangat ketara. And then dia ada mention pasal trade flows, okay? Logistic compliance and trade flows. So kita nak fokus dekat apa yang dia dah highlight kat sini. So dekat mana-mana website yang kita dah jumpa, dah analyse, kita nampak beberapa stok US yang kita perlu ambil perhatian, antaranya Apple, Nvidia, ni Apple, Nvidia, Ford, GM lah. Tapi untuk kita punya trade ni, kita lebih fokus kepada Apple, Nvidia. Nvidia ni dia semiconductor, Apple ni pula dia banyak kepada produk-produk yang dia selalu keluarkan lah setiap bulan kan. Contohnya iPhone, iPad, Max dan sebagainya. Okay. Sebab dia mention kat sini large manufacturing operation in China and Southeast Asia. Okay, ni yang kita kena highlight kat sini. Kita kena fokus lah stok Apple ni. Kejap lagi kita dah tengok chart Apple macam mana dia punya pergerakan dia. Seterusnya Nvidia. Nvidia ni semua orang tahulah, semiconductor ni. Antara saingan-saingan Nvidia ni adalah Intel, AMD, Micron, Qualcomm. Ni Amat EMAT. Tapi saya lebih trade kepada Nvidia, AMD dan juga Amat lah. Sebab bila kita trade tu, kita kena tengok dia punya spread dia punya bid dengan ask tu berapa beza dia kan. Biasanya Qualcomm ni tak menarik perhatian kita lah. Nvidia dan juga Intel, AMD tu agak memberangsangkan. Tak lupa juga pada MU, Micron Technology. Okey, seterusnya Ford dan juga GM. Walaupun Giant Auto Giant ni dia highlight lah dalam apa yang kita baca dalam website, tapi kita tak trade lah untuk Ford dan juga GM ni. Disebabkan oleh compliance kepada syariah. Tapi tak apa, siapa yang nak trade boleh. Siapa yang macam saya trade pada syariah stok sajalah. Okey, kita tengok chart. First kali Apple ni kalau you tengok first kali boleh tengok dekat monthly lah. Monthly punya time frame. Tengok tu, daripada dulu sampai sekarang memang tak pernah jemu untuk naik. Macam saya cakap tadi, dia punya production dia macam-macam dia buat. Antaranya itulah iPad, semua tu barang-barang IT. Okay. Seterusnya Nvidia, buka kepada monthly chart pun sama juga. Dia buat dekat bulan 4 ni, dia buat doji, dia buat retracement dekat bulan 4 dan terus naik, tak pandang belakang lah. Alright. Tapi Ford dan juga GM ni saya tak trade, sebab dia non-compliance kepada syariah. Saya tak ni lah. Dan juga GM pun saya tak trade. Tapi GM kalau tengok sini, sebatang ni Morobozu ni, hampir-hampir Morobozu ni, dia dah buat kat situ. So boleh buat TA lah untuk GM. Okay. So apa yang saya nak highlight kat sini untuk global trade tensions ni, walaupun dia ada impact dengan US stock, tapi kita impact dia bukanlah impact negatif, dan ada juga yang bukan impact positif lah. So kita macam biasa, kita buat TA, kita analysekan stok tu dan kita fokus kepada apa yang saya mention tadi, Apple, adik-beradik Nvidia, semiconductor. Dua benda ni kita kena take note lah. Buat TA dan kita boleh trade sama ada swing, gerilla ataupun scalping. Alright. Okay. Kita jumpa lagi dekat next punya video, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.